Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Hi Slim Channel. Oh, akhirnya aku berjaya sebut brand baru aku. Kalau tak sebelum ni Slim Channel, walaupun aku dah rebranding kan. So lagi sekali, selamat datang ke Hi Slim Channel. For those yang baru datang singgah cengah channel ni dia memaparkan gameplay short horror game buat masa ni. Okay, so aku harap korang enjoy, alright, and ajak kawan-kawan tengok aku punya channel ni. Okay, so untuk kali ni kita main game Lurking. Lurking ni apa maksud dia? Lurking ni maksud dia aku bagi bahasa mudah lah dia tindakan yang memerhatikan sesuatu, mengamati sesuatu tanpa bagi apa-apa respon. Macam stalk ke? Aku tak tahu lah. Macam bunyi macam stalker kan. Sebab stalker pun dia macam usah dia tengok tapi dia tak buat benda kan. Sorry, dia tak ada respon kan. Mungkin lah. Kalau aku salah, minta maaf lah ya. Kita mengarut je hari ni. Okay, so kat sini kita ada apa? WSD, move, mouse, look, interact. Okay, so lupa, aku dapat game ni daripada itch.io. So for those yang nak cuba, boleh dapatkan terus. Okay, dah macam ending ni. Right, so jom, tanpa buang masa kita pergi. Let's go. Sebelum tu kita kuat dulu. Alright. Oh, alamak. Macam biasalah geng, memang gelap game kita ni. Kuat sikit, kita kuat sikit, right? Okay, let's go. So pukul 6 pagi kan. Aku nampak pukul 6 pagi kat sini. Okay. Oh yo, gelapnya. Okay. Bijak. Ni apa? Ni almari aku rasa, tapi tak ada nak buka. Slow juga bunyi dia. Okay, first check on the pets, then go to work. Okay. Sekejap. Dia nampak macam nice lah, tapi dia kabur. Dia kabur gila. Ni apa? Barbican. Oh, aku suka barbican. Oh. Sekejap, ni apa dulu? Kita check dulu. Toilet. Okay, kita sekejap. Aku tak jumpa lampu. Memang jenis mandi dalam gelap ke apa? Ya tu, memang mandi dalam gelap tu. Okay, tak apa. Tutup dulu. Sini ada apa? Tak ada apa. Ini apa? Wah, spider oi. Black window. Black widow. Ini apa? Cricket. Oh, cengkerik. Okay. Betul, aku nak buat apa cengkerik ni? Woi, ni ular. Tu nampak tu, ular sawa. Tapi aku rasa sekejap. Cricket tu aku bagi kat siapa tak? Sini Cricket. Okay, I can use that here. Kat mana? Ini apa? Sini ke? Ambil semua ni. Ambil semua ni. Daisy, refill water daily, needs 1 cricket every 2 days. Stan, refill water every day, needs 1 defrost mouse per day. Feeding memo. Kejap, aku tak banyak ni, so aku tak balik lah.
tu macam mana ni? Okay, tak dia. Daisy siapa? Stan siapa? Aku rasa yang ni Stan kot. Okay, tak apa lah. Kita pergi dapur dulu. Banyak no bilik dia. Oh. Wait, aku rasa jamban dengan toilet tu dia tak kawan tu. Oh no. Oh, nampak ni. Ni tempat membuang, kat sana tempat mandi. Memang tak kawan ni. Should feed pet before I go to work. Okay lah. So ini dia punya kitchen and ruang tamu aku rasa. Okay. Sekejap ya. Apa kita nak buat sebenarnya ni? Aku pun dah tak ingat dah weh. Cricket. Apa? Weh, jangan masuk cricket dalam microwave. Empty bottle. Okay, tadi bab dia kata kena isi air kan. Frozen mouse. Tengok sikit frozen mouse. Dia tak bagi tengok lah. Dia tak bagi tunjuk lah. Aduh, sepahnya rumah kita. Kita pun bersih weh. Apa ni? Oh, okay, boleh lari. Laju sikit lah. Empty bottle. Lah. Lah, bagi tahu awal. Aku fikir botol tu ada air. Ayo. Mana air? Obtain water. Okay. Barulah boleh. Tutuplah benda ni. Okay. Aku rasa aku lupa nak letak disclaimer for those yang apa ada kita panggil apa, fobia fobik dengan sangga-sangga ni. So tak disarankan lah untuk tengok. Okay. Water dulu. Okay. Pandainya. Water boleh ke sumbat kriket? Ini pun kena buah air juga ni kan. Oh, salahkah? Ini kot. Okay, sini barulah letak frozen mouse. Stan can eat the mouse if it's frozen. Tolong jangan kata aku kena letak dalam microwave tadi weh. Tak apa. Sampai sekarang aku tak tahu kat mana aku nak letak kriket tu. Betul lah tu. Tak apa lah. Tak apalah tengok. Tengok. Okay. Okay. Oh. What's that? Okay dah. Ciao. Okay, Stan. Silap. Ni air. Okay. Alright. Kejap, aku tak ingat. Needs 1 cricket every 2 days. Needs 1 defrost mouse per day. Every day. Okay, so 1 cricket every 2 days. Needs 1 cricket every 2 days. Okay, alright. Jom, kita pergi work. Right, let's go. Need to unlock it first. Okay dah. Wow, okay, settle.
The workday passes. Dia skip work kita. Kita skip work kita. Oh, dah balik dah. Okay. Alright. So, kita kena tidur kot aku rasa. Kan? So, tunggu apa? Oi. Oh, kita kena sapa dulu serangga-serangga dan ular serangga kita. Hello. Someone's knocked at the door. Ada orang. Oh, man. Hello. Ooh. Ada benda. I put it on table to inspect. Situ. Okay. Tutup dulu. Kunci. Tutup. Ya. Whoever sent me, they dropped at my door themselves. Well, let's open it. Wey! Spider! Kawan Daisy. She's pretty. I don't think I know that species. Proper cage until I figure out what's going on here. Okay, jom. Aku rasa dekat ni kot. Sebelah Daisy kan. So, let's get you some food and water now. Ini kita ambil kita letak sini. Okay, fine. Kat situ kat sini. Okay, kita ambil air. Wih, penuh ni. Satu ambil ni. Let's go. Alright. Okay, beres. Okay, I think we should go to sleep, right? Let's go. Yeah. Ketiduran. Ya, game ni memang tak ada bunyi yang suspense sangat Oh. Oi, apa tu? Sekarang pukul. Oh, dah tak boleh baca dah jam ni. Tengok dulu. Hello? Ui, apa jadah ni tak ada? Bruh. Oh, dia pergi mana? Oh, man. Jangan kata pula dia orang buat party dekat dapur aku. Oi. Siap. Oi, dia orang kemas. Dia kemaskan kita punya barang tu. Microwave pun hilang Oi. Tapi kita bermimpi ke? Cengkerik. Oh, dia dah triggered weh. Nak ni beam dah naik. Kalau aku weh. Mimpi ya. Memang kalau siapa-siapa yang fobia dengan serangga-serangga ni tak disarankan tengok Serius. Betul-betul spider tu besar weh. Okay,
Nah, bawa dia masa. Okay, alright. Oh, jahat tu permainan dia. Okay. Hello. Ada. Apa ni? Apa ni? Oh, tu. Eh. Weh. Dak ni. Okay, sebenarnya aku tak nampak tau. Tapi aku rasa ni spider yang baru weh. Ni. Kat situ. Atas tu. Ni kan. Atas tu. Tak tahu lah. Ada benda atas tu. Tapi apa pun. Kriket pun tak ada. Kena balik ni aku rasa ni. Oh. Meremang weh. Meremang. Dah tu. Oh, kena balik ke kita ni? Kena take balik ke sekejap lagi? Ui. Oh. Ayah. Bukan serangga ke game ni? Oh, okey, dah. Aku tak nampak ni. Aku tak nampak dah sini. Pula. Oi. Man. Aduh. Tempat apa lah pula? Flashlight. Okey. Oh, sangkut kah? Specimen. Was successfully terrorist test subject project. Sebab oi, aku tak tahu tu. Apa benda ini ke kerja kita sama ni? Kita buat apa sebenarnya ni? Oi, kenapa rasa dia macam what's wrong with my neighbor? Aku tak rasa neighbor what's wrong with neighbor. Aku rasa something is wrong with you, man. Aduh. Aku dah kata Spiderman dekat sini. Spiderman dekat sini, guys. Oh, what the... Can I get through this? Can I get through this? Tak boleh dah tu. Oh, macam mana ni? Oh, apa benda ni? Oh, it's locked. Okay. Alright. Mantap lah. Semua lock. Lepas tu tak ada arahan jelas pula tu. Mana aku nak pergi? Nak tak balik kot. Oh, sini kan. Bang. Bangun bang. Jangan tidur situ bang. Nak buat apa ni? Baca balik.
Specimen is now fully fed. In the morning. So maksudnya akan tidur kita? Oh, tak. Kunci. What's wrong with my neighbor? I don't know, man. Tak ada benda. Ni garbage disposable. Dispose. Oh lama. Oh man, nak gimana tu? Apa ni? Tuan-tuan yang dihormati sekalian, percayalah satu benda yang aku tak tahu pun benda apa last ni. Tiba-tiba sanggup kat sawang, tiba-tiba spider besar datang. Tapi anything can happen when you play horror game. Walaupun tak nampak macam horror lah, tapi lah, anything can happen. Alright. So itu je game lurking untuk kali ni. Aku pun tak tahu motif dia apa. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Thanks for watching and thanks for support this channel. So kita jumpa di next video. Peace. Bye bye.